Hari ni saya nak share cara urut sakit pinggang. Jadi orang yang banyak duduk ni kadang dia ada sakit pinggang. Jadi saya nak share lah cara urut pinggang ni. Okay, cara urut pinggang yang pertama, kita akan guna dua ibu jari ni. Dari sini, ujung sini, tarik ke atas sebanyak 10 kali. Tarik ke atas sebanyak 10 kali. Tekan tau. Tekan dari bawah sini naik ke atas. Naik ke atas. Okey, yang cara kedua pula, genggam macam ni, macam penumbuk. Dua macam ni, buat dua macam ni. Macam penumbuk. Betul, dari bawah tarik ke atas. Buat sebanyak 10 kali juga. Guna dua ibu jari juga. Dari bawah naik ke atas, lepas tu pusing kan. Pusing kan. 10 kali juga. Dari bawah tarik naik atas, pusing. Pusing. Pusing kan. Jika video ini anda lihat bermanfaat, boleh share. Terima kasih.